Sebab tu aku suka main belah perempuan. Mulu. My name is Muiz. I'm from Lexmark Vintage Store. Sampai disambut dengan riang dan gembira. Mampu pegang. Lah ni kita pergi section sana dulu lah. Kita tengok apa ada cerita. Tak ada ke apa ke? Orang pagi main cari ikan ke, cari makan ke. Kita main cari apa benda lah. Angkat lah. Kedai seterusnya. Kedai ni mesra adik-adik. Yang mana ketot-ketot sesuai. Tengok railing dia. Ke bawah. Kan? Kan. A few moments later. Sini barang confirm beh. Tak ada kumpau dah. Tu Batman satu. Saya tengok ni. Yang ni orang panggil solo singer lah tak silap aku. Aku pun tak kenal dia. Tapi print dia lawa. Aku sambang pergi lah. Nak kata banyak tak banyak Yang ni sebab ni section hak murmur. Tapi vintage ada terselit juga Tapi hak ni biasa. Hak kita mau kita tak terpilih dah. Kita pilih lagi. Alamak, Firestone lah pula. Wih, vintage. Oh, Perry dah platypus ada usia tepi. Tak apa, kita talk tepi dulu. Kita bincang lagi. Pada ni, aku pun tak tahulah. Wih, vintage tu. Terlepas tu, amboi. Single atas. Lah ni kita main kat section vintage pula. Kat atas. Gila tak kelabu mata. Satu railing ni semua vintage saja. Tapi aku pilih ni Ocean Pacific. Tengok depan dia, belakang dia lawa weh. Sini area keras sikit. Jadi aku dapat ambil satu sajalah. Yang ni lawa. On copyright 19. Berapa tak tahu. Ni aku turun balik. Kita pergi section belah perempuan. Tu dia tengok pada vintage Mickey Mouse tagging Charles tak silap aku. Lagi ada apa lagi belah perempuan ni satu. Tu dia. Yang penting ni art shirt. Mo tagging dome Australia punya geng. Kita dok main punya. Apa lagi? Tak apa dah. Oh kau ada mana? Aku ada di Pulau Pinang. Ramzan di belakangku. Engkau ada di mana? Di mana? Berjalan kaki berseorang-seorangan. Bangun. Kucing. 2 hours later. Akhirnya milik kita buka. Air sudah sampai. Kedai air ni pun naik harga dah. Aku tidak RM3 tau baju. Tapi tak balik RM5. Boleh dengar lah. Apa nak dikata. Tengok ni. Rick and Morty sudah angkat lah satu. Kacing satu tadi no. Oh. Yang ni pun lagi best. Made in Paradise. Siapa tahu lah ni barang apa. Apa cubalah research sendiri. Aku bukan kaki. Yang ni pun kedai salah satu favourite aku lah. Yang ni kedai time machine lah. Kira masuk-masuk tu kira rasa vibe style lama Ni aku tengah selam kat bahagian RM1 lah. TNC Surf RM1. Zip problem. Yang tu saja. Apa kita boleh buat? Kita ambil kan.
Kerana ayat dia padu, aku kutip dah. The funniest thing about this shirt, baca sendiri. Hasil kita. Weh, kodak weh, kodak weh. Tak boleh buka pula dah. Loren. Barang nyata ke barang tipu weh? Aku tak tahu lah. One eternity later. Segala aktiviti ini adalah konten diberi kebenaran oleh tuan rumah, tiada maling atau pencerobohan. Nak beli, pian tepi muas sikit. Berai ni. Agak nak halang. Betul. Tu atas. Dek baju. Yang makan. Player kaki lama, cari atau minat Bull PM, harga sepupu sepapak.
Mangkit awal. Kita kasih cheer beer dulu. Tuan tengok apa barang. Dah penuh. Bonet dua ada lagi. Jumpa kita di Bertam. Kabut sale. Ni bagus. Bayar seikhlas hati pun tak ada. Tu. Tak mau lagi ke Abang Mai? Cheer dulu. The music you used to pretend not to like. Back when you were trying to be cool. You weren't cool. Not ever. Nobody is. It's such a lame concept. It means staring into the middle distance and acting like you're... Hari ni kami main saja test lah buat kabut sale. Ingat ramai rupanya. Rupanya bukan orang yang main beli. Aku yang menjaga, aku yang pergi beli. Aku jadi YB. Menjaga aku sambak satu. Aku yang menjaga aku pergi sambak orang punya dulu noh. Pardu noh. Tiba-tiba di seberang jaya pula. Mata kena tajam. Aku lah ni senang lah. Cari single stick tolong. Barang viral. Kita mata kena tajam. Tengok kali-kali single stick je. Tak single tak kawan. Yang ni biar dulu. Nanti dia RM1 kita main beli. Buat nyorok bejojo. Duk nampak macam kena ambil troli dah. Duk strike banyak ni. Tu dia combo set seluar dengan baju tadi. Tadi aku dah tarik sekarat weh. Ada satu benda. Mari kita tengok dulu. Tapi ada koyak pula. Huyo, alamak. Hayo mak. Ini kita ada balon sikit. Tapi banyak kids item lah. Kata-kata sudah menjadi weh. Ex-girl hoodie weh. Simple dia tapi dia punya hoodie lawa. Itu aku duk simpan tau. Barang gini tak turun harga ya aku duk abang. Memang tiap-tiap orang kata tiap minggu asal turun harga. No, keiring hari tu. Tak mau tengok dah sebab aku dah tengok dah. Dan ni kita cari lagi keiring ada 1 gig aku rasa sebab aku biasa tengok itu. Tak tahu ada orang ambil tak ada orang ambil kan. Aku nak cari ada lagi keiring tau. Yang tu primsak tak tahu ada tak ada. Macam ni kan. Kempot. Oh dia masih ada sini. Kita tunggu saat nanti dia turun harga. Kalau ada rezeki ya. Eddie Hardy bat. Aku nampak kawan tu tarik. Dia tengok macam tu belek-belek. Aku main tu kan belek tu. Lama juga no. Karan tak karan. Lama. Siapa duk tinggal baju merata pula tengok. Main aku ambil. Main kat aku lah. Kira main-main. Kau lagi. Macam mana nak tunjuk boleh pusing weh. Tu. Dia boleh pusing belah ni pula. Maci baik. Satu tangan bayar weh. Okey.
Oh yo. Kaliau. Saya budak. Tambah lagi weh. Tambah lagi. Fleece banyak ah. Oh iya, Uniqlo. Fleece Uniqlo. Apa lagi? Fashion Bank. Ni bukan dia. Oi, sudah tambah loh. Oh yo. Gap. Oh yo. Alamak, street version pula. Vision streetwear. Aku nampak ni weh. Oh yo. Hari koyak tak bongkok pula.